Adam adalah manusia, makhluk yang pertama berani mengatakan tidak dengan perintah Tuhan. Apakah kita mempamerkan ciri-ciri pembohongan, pengkencingan ke apa dan sebagainya juga kan? Kau ni too deep. Kau kena belajar hidup surface. Okay. Jadi kalau kita hidup kerana dua nafsu ini, itulah tandanya kita ini binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Main hard tu, tapi nama main hard tu it is come from both of you. That's why bila you tengok, bila saya nampak nama main hard, oh ngam, kan? Saya ngam tu sebab memang saya dah lama mencari percantuman. Kita memang dah lama mencari percantuman. Terpisah. So manusia hari ni terpisah. Bila dia menghurai dunia ke, dia menghurai hidup ke, dia menghurai apa saja permasalahan dia kan, dia memang terpisah. Dan macam Amin cerita tadi, kita tak boleh membuang terus akal. Sebenarnya kita tak bercerita tentang akal semata-mata. Kita cerita tentang kesalahan hanya mengambil minda semata-mata. Takrif akal melebihi minda sebenarnya. Minda hanyalah 1/4 bahagian dalam akal sahaja. Akal tu lebih besar sebenarnya. Tapi orang sekarang sebab dia mengaji barat, dia ambil minda tu keluar sahaja. Jadi dia menolak akal ni, faham tak? Nah, yang sebenarnya dia menolak, barat menolak akal. Barat tidak ada istilah akal. Barat tidak ada istilah untuk disebut akal tu macam mana. Dia macam barat tak reti nak explain macam mana jahatnya orang-orang pelangi zaman dulu, faham tak? Orang pelangi, dia tak boleh nak explain. Barat tak ada vocabulary nak explain apa yang dibuat oleh kaum pelangi zaman tu. Sampai dia hanya boleh cerita Sodom saja, faham tak? Sodom is a word that being Englishkan dia, yang di-Englishkan oleh orang putih, orang barat, untuk menggambarkan perbuatan orang di Sodom. So dia tak tahu orang tu buat apa, faham tak? So dia gunakan perkataan nama tempat tu sebagai gambaran, sebagai predikat untuk mengeksplainkan subjek perbuatan tu. So that Sodom. Macam tu juga orang barat, dia tak ada vocabulary dia dalam seluruh bahasa dia. Barat tak ada perkataan untuk explain akal, sebab akal tu bukan ciptaan manusia. Dia daripada alam lahut, alam yang paling tinggi sekali tu. Dia ciptaan Allah. Sebab dalam Quran Tuhan banyak sebut afala taqilun, afala yaqilun. Tuhan buat akal. Tapi jangan salah faham, ramai orang yang kita sebut tadi, Mira sebut, antara benda yang menyebabkan pening kepala ni kadang-kadang akal. Tak, akal tu cukup sempurna. Dan manusia ni dibezakan daripada alam iblis dan alam malaikat hanya kerana dia mempunyai akal saja. Kita lebih mulia daripada malaikat kerana Adam adalah manusia, makhluk yang pertama berani mengatakan tidak dengan perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan? Tuhan mengatakan, kamu jangan pernah sesekali menghampiri pohon itu. Adamlah makhluk yang pertama menghampirinya di atas pengaruh iblis. Dengan okey, apa beza kita dengan iblis? Dan apa beza kita dengan malaikat? Dan apa beza manusia sekarang ni dengan manusia yang sepatutnya jadi manusia? Itulah saya rasa yang menemukan kita sebenarnya. Yang menemukan kita sebenarnya. Yang menemukan kita, yang menyebabkan kita you come up with a name, man. And then you come up with so many ideas. So whenever that you propose, ngam. And then you now propose that day last year, bila kita duduk sembang-sembang, you propose tentang Tuan Syed, kita buat kitab tu. Saya kata ngam. Betul tahu ngam tu macam mana? Can you explain apa kena mengena kitab tu? Mind Heart you dah explain. So that explain maksudnya Mind Heart kita bertiga set up Mind Heart lama sebelum kita buat projek kan, penulisan buku tu. Nanti you explain tentang apa kaitan Mind Heart ni, macam mana dia boleh suddenly tiba-tiba Mind Heart buat projek tu. Semua orang nak tahu sekarang Mind Heart ni siapa sebenarnya. Mind Heart ni macam tadilah tuan saya kata, kamu ni RM2 ke? Sorry kan. Paling-paling so, kita dah dapat label baru dah. Walatuk.
Dah dapat label So kita baru. kita bukan kita kena explain pada orang dengan penuh kejujuran. Dia orang boleh panggil seluruh pakar fonologi dunia ke apa kan, melihat muka kita bila kita bercakap tau. Apakah kita mempamerkan ciri-ciri pembohongan, pengkencingan ke apa dan sebagainya juga kan. Macam tu. So kita, saya ingat first tahun kita set up tu bila? 2020. First project kita 2020 dengan UTP 2020. UTP kan, Petronas kan. So we took several project with NCER, NCER, Masa yes. time COVID tu kita full base NCER, ECR. Dan lepas tu 2021 kita dah take off dengan PDB. EPF tu sama juga kot 2020. Lebih kurang tu kan tahun-tahun ni. Jadi project 100 pesantun is not Mind Heart first project, right? Okay. So that's help people to understand. Now, you talk about being masa kecil-kecil itu banyak memberi pengaruh tau, kepada apa yang you ada hari ini, membentuk jalan-jalan yang you sedang lalui, tempuh bersama Mind Heart. Apakah kegilaan itu yang menyebabkan you membuat keputusan untuk menjadi helang yang menyambar you sedang terbang ni di angkasa luas dengan sayap Mind Heart. Dua sayap ni menyebabkan you terbang bebas. Aku dah jumpa medan yang lebih luas, faham tak? Dan dalam pandangan mata yang semakin tajam, setelah dijernihkan, setelah dialih dengan tabir-tabir yang banyak, setelah you mula menemukan kedunguan, setelah you menemukan kebebalan sebelum-sebelum ni, faham? Nah, soalan saya, apakah kaitan di antara kegilaan itu dengan kreativiti dan juga spirit of adventure, sehingga mencerahkan pandangan mata you menyambar mangsa yang terbaru Mind Heart, iaitu Tun. Bukan Tun jadi mangsa, tak. Maksudnya daripada hipotesa helang tu kan, you melihat dengan pandangan helang yang cukup jauh. Aku melihat ini. Soalan tadi dimulakan dengan perkataan kegilaan. Kegilaan, betul. Saya setuju yang saya gila. Statement. Okay. To a certain extent, memang ramai orang yang tidak memahami saya. Dia boleh kata memang saya gila. Okay. Antara orang yang pernah saya jumpa lah. Macam, kau ni too deep. Kau kena belajar hidup surface. Okay. Hati saya ni, I will use that. bila manusia itu memberi nasihat ini kepada saya terus pangkah, kau bukan kawan aku. Okay. Saya dah sampai to the extent, Tuan Syed. Bila kita semakin dewasa, circle kita akan semakin kecil. Itu memang that's a fact kan. Jadi antara kegilaan dulu dan sekarang, beza dia adalah the sharpness. Ketajaman eagle eye tu yang perlu di-develop, yang saya rasa ramai lagi manusia lain yang sedang menjalani perjalanan yang sama seperti saya. Tetapi kerana it's too personal, dan kerana kita ni manusia dah macam kita discuss yang kita tadi, dah berada di dalam matrix. Dah berada dalam matrix kehidupan. Maksudnya you have to live the way people expect you to live. You have to think the way world shape you to think, macam tu. Jadi beza kegilaan dulu dan sekarang adalah gila dulu tanpa panduan, gila dulu tanpa hati. Sekarang ni insya-Allah lah kegilaan saya tu insya-Allah dipandukan dengan hati yang mungkin belum bersih, tetapi yang telah menjalani ataupun yang sedang menjalani kebersihan hati itu. Itu saya punya fight lah untuk beberapa tahun ni. Perjalanan nak sampai kepada sharpness tu, dia ada satu proses yang menyakitkan, Tuan Syed. Macam mana sakit tu adalah apabila kita mula kehilangan kawan. Satu. Yang kedua, kita semakin tidak suka berada di kalangan ramai orang. Tak berminat lagi, tidak suka dengan acknowledgement, dengan achievement, dengan award dan sebagainya kan. Jadi perjalanan-perjalanan tu saya hadapi dan dia sangat sulit untuk diperceritakan. Tapi sekarang ni saya lihat dah semakin banyak podcast. Yang saya lihat dah semakin ramai orang Melayu berani menceritakan tanpa takut rasa dicop gila. Pasal tak ada banyak podcast sekarang ni. Jadi saya pun semakin berani untuk cerita, tapi taklah too deep hari ni. Tapi perjalanan yang saya nak ceritakan adalah sebenarnya bila kita dah percaya pada we are born rich. Seperti cerita Amin tadi daripada Bob Proctor dan seperti cerita Nabi Adam, Allah telah installkan all the coding dalam diri kita ni. Cuma seperti Tuan Syed kata, kita ni belum terbuka lagi Pandora box.
Jadi saya merasai perjalanan yang saya sedikit-sedikit terbuka. Mungkin belum buka sepenuhnya, tapi dah terbuka sedikit demi sedikit. Jadi cerita dia Tuan Syed, bila saya dah semakin mempelajari bahawa saya kena dengar insting saya daripada akal, saya jadi semakin berani dalam perspektif dan dimensi yang berbeza. Saya rasa. Yes, correct. Jadi dia semakin berani. So macam mana datangnya idea nak buat buku tu ni, saya melihat diri saya, macam tu saya tanya tadi kan, saya melihat diri saya sebagai takkan hidup aku ini je, takkan hidup aku berkisahkan tentang diri aku dan keluarga aku saja. Begitu. Jadi dia semakin kita menjadi seekor eagle kan, kita terbang makin tinggi, frekuensi kita semakin tinggi dan kita melihat di bawah tu lebih luas. Jadi kita nampak kita punya self image tu semakin berubah dan semakin berubah. Jadi saya fikir saya perlukan a bigger platform. Jadi saya decide untuk bersama di dalam bidang politik. Dan saya pun bertanding di PRN pada tahun 2023 kerana saya sangkakan itu mungkin platform yang terbaik untuk saya melebarkan lebih sayap. Tetapi bila saya berada di dalam kelompok itu, saya sedar rupanya politik is not too big as I thought. Dia sangat kecil dan sebenarnya dia lagi mencengkam. Dia tak ada kebebasan tu untuk mensuarakan dia punya, untuk berkarya. Tetapi itu perjalanannya politik. Ini masuk politik. Allah lorongkan kita tu di dalam setiap platform yang kita kena lalui itu bersebab. Tiada kebetulan. Walaupun sekarang saya kata saya merasakan seolah-olah politik itu belum cukup besar platformnya untuk saya, untuk menyampaikan dakwah saya, untuk live as how I want to live with purpose. Saya rasa itu adalah laluan yang perlu saya jalani untuk Allah pertemukan saya dengan Tun. Begitu kisah dia. Nampak tak perjalanan dia? Jadi kerana politik, kerana NGO dan sebagainya, saya bertemu dengan Tun. Jadi itu pun adalah satu rezeki. Jadi apabila dengan Tun ni, kita kan sering hari-hari kita berdiskusi kan tentang kitab tua kita ni, macam-macam idea, macam-macam kitab keluar, kita dah ada eagerness, kita dah rasa macam apa orang panggil lah, macam tak sabar. We should start now. Kita dah lambat so macam tu kan. Kita dah start planning ni pada bulan 11 tu. Saya dah detail out the plan. Bulan 11 tu 2025 kita nak buat apa. Correct. Saya nak lebih laser focus untuk main hard. Tetapi bila bertemu dengan Tun, saya perasan apa yang dia cakap, terlalu precious ni kata-kata Tun sebagai negarawan ulung. Tetapi bila saya tengok konten saya throughout the discussion, tak ada siapa yang mengupas dari lensa tauhid dan tasawuf. Apa maksud saya ialah saya nampak values integrity pada prinsip-prinsip Tun tu sebenarnya banyak pada perkara yang kita nak buat di kitab tua. Jadi jalannya mungkin kita kan dah mulakan menulis untuk manuskrip kitab buku kita tentang 4 dimensi itu kan. 4 dimensi kita dah tulis Kita dah tulis. Tuan Syed pun dah tulis about 60% dah siap. Tapi bila tiba-tiba idea Tun ni datang, cetusan ni datang, saya tengok lain sebenarnya maksud Tun ni. Apa kata saya check, apa kata saya discuss dulu dengan dia. Kenapa kita tengok pada public seolah-olah pesanan Tun ni macam pesanan yang kesihatan saja. Contohnya macam Tun kata sangat famous, satu dunia pakai, kalau tengah makan sedap berhenti. Semua orang mengupaskan kata-kata Tun itu hanya daripada perspektif kesihatan. Tetapi ada elemen tasawuf yang sangat dalam yang tidak dikupaskan. Iaitu apa maksud Tun sebenarnya adalah dalam setiap perkara yang kita lakukan, apabila tengah sedap, tengah syok sangat, tak kira lah career kita ke, tengah makan ke, dalam relationship ke, itulah pada ketikanya kita perlu keluar sekejap untuk melihat perspektif yang lebih besar. Begitu. Jadi itu maksud Tun sebenarnya. Tun kata kita ni manusia hanya akan berhenti muhasabah dan refleksi diri bila kita menemui kegagalan. Muhasabahlah diri. Itu yang kita silap. Sebenarnya kita kena refleks dan bermuhasabah dikala kita tengah peak. Begitu. Itu ada elemen tasawuf yang sangat dalam. Kemudian bila saya mula discuss dengan Tun, makan ni adalah nafsu yang paling rendah. Di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, di dalam kitab Fakhrul Razi, banyak perbahaskan tentang level-level nafsu. Jadi saya tengok makan ini adalah nafsu yang paling rendah, iaitu kita manusia ini mempunyai nafsu haiwan. Nafsu haiwan ni yang mana Allah anugerahkan untuk kita, kerana kalau kita tak ada nafsu ini, kita tak boleh makan, kita tak boleh hidup, dan kita tak boleh having sexual intercourse, so kita tak boleh membiak. Kerana itu Allah anugerahkan. Tetapi adakah hidup kita hanya untuk mengimarahkan, meraihkan nafsu ini semata-mata? Jadi kalau kita hidup kerana dua nafsu ini, itulah tandanya kita ini binatang. Boleh tak nak share?
Begitu. Yes. Jadi bila saya cakap dengan Tun kata betul. Memang itu yang dia maksudkan. Tetapi tidak pernah ada orang nak mengupaskan untuk dia. Tetapi kita yakin inilah prinsip kehidupan dia yang kita kumpulkan dalam 100% Tun ini. Yang saya nampak dia ada, dia match dengan apa intention awal kita nak buat. Main Heart. Kita nak buat kitab tua. Tetapi Allah anugerahkan kepada kita seorang tua. Allah anugerahkan, saya rasa daripada pandangan mata helang yang you terbang di langit, terbang kasih bebas tu kan, Tuhan anugerahkan dengan ketajaman mata helang tu kan, itulah mangsa. This is my first prey. Faham tak? Betul kan? So ngam. Betul-betul ngam. Tetapi sebagai seorang Islam, saya nampak inilah dia. Kitab tua yang kita nak buat pada asalnya rupanya ada di dalam minda orang tua ini. Yang berusia 100 tahun. Jadi itulah sharpness. Itulah sharpness. Your eyes when you catch up with that. Exactly, the eagle eye. But untuk kita dapatkan the sharpness tu yang itulah perjalanan yang paling sukar sebenarnya. Saya melihat kita punya plan untuk buat kitab tua ni, bila along the way kita buat training, kita involve so many people. Kita jumpa banyak orang dengan 1001 masalah. Betul. Kita nampak dia hua-hua enjoy dengan kita, tapi kemudian tu dia datang kat kita personally bila dia share masalah-masalah dia, masalah diri dia, nak mengenali diri dia, masalah dia dengan keluarga dia, masalah kat rumah, masalah kat tempat kerja, terlalu banyak masalah. Jadi kita sedar yang sebenarnya masyarakat kita ni makin lama makin gelong. Dia macam tak ada hala tuju. Anak-anak muda pula makin bebas bila dapat exposure daripada media sosial, dan dia kurang engagement dengan orang-orang tua, dan membuatkan mereka makin bebas dan seolah-olah macam tak ada hala tuju. Makin tidak kenal identiti. Makin tidak kenal identiti, makin tak ada hala tuju. Ditambah pula dengan pemimpin-pemimpin dunia sekarang ni yang makin gila, tak ada hati, seolah macam tak ada agama, tak ada pegangan, tak tahu mana dia orang nak bawa pergi. Kita sampaikan anak-anak muda sendiri pun macam melihat pemimpin politik itu sebagai satu jenaka yang macam apa benda lah pemimpin kita macam ni kan, gelak-gelak, tapi diorang sendiri tak tahu nak buat macam mana, dah tak boleh nak ubah. Disebabkan itu lahirnya pelbagai penyakit, contohnya stres. Itu common. Sampai anak-anak saya sekolah rendah pun stres lah semua benda dia kata stres. Kononnya generasi sekarang dah tahu hak-hak mereka. Jadi itu masalah juga. Bila makin nak tahu hak, sebenarnya mengheret kepada lebih bebas, tak ada adab, seterusnya menjurus kepada penyakit anxiety, bipolar, terlalu banyak penyakit kepada generasi sekarang, macam-macam. Sampai kita pun pening. Disebabkan itu macam dah ada kesedaran sedikit daripada generasi-generasi kami, generasi yang atas sedikit, lebih kurang macam tu, kembali kepada Islam, nak cari balik mana hala tuju kita. Itu yang keluar idea kitab tua tu. Kembali kepada Islam. Rupanya bila jumpa dengan guru-guru, banyak yang akan refer balik kepada kitab-kitab dulu daripada Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Terlalu banyak sangat ilmu yang sangat bermanfaat, yang dia ceritakan kegilaan akhir zaman nanti. Ceritakan juga benarnya manusia ni kalau tak dibimbing ikut jalan sebegini akan menjurus kepada masalah-masalah sekian yang berlaku sekarang. Saya nampak lebih kepada kitab sebagai petua untuk hidup. Kebetulan kita dapat berbicara dengan Tun, banyak yang dia sharing tu sebenarnya masya-Allah sangat hebat. Cukup selari. Macam cukup selari. Dan dia ada sebab apa tindakan dia, apa kata-kata dia tu yang kadang-kadang nampak kasar ke apa ke, tapi sebenarnya dia ada asas dia. Ada asas dia, ada panduan dia, dan rujukan dia, kenapa dia buat macam tu. Dan bila kita reflect balik, sebenarnya kita kaji balik, ada dalam kitab ni sebut ni, mungkin tu tak pernah sebut. Yang apa yang dia kata tu sebenarnya rujukan dia sekian-sekian daripada imam ni sekian-sekian ke, tapi dia tak pernah sebut. Tak tahulah, mungkin jadi macam kebetulan ke apa. Tapi bila kami sendiri yang baca kitab, ada menyentuh bab itu dan selari dengan apa yang nasihat Tun pesan tu. Alangkah indahnya kalau ada orang yang boleh himpunkan semua pesan-pesan Tun ni, rujukan untuk kita dan juga generasi-generasi seterusnya. Sebenarnya Main Heart telah terlibat dengan banyak program-program corporate
terutamanya melibatkan dalam pembangunan manusia. Kita melibatkan banyak korporat-korporat besar. Ya, betul. Dan juga usahawan-usahawan yang bukan kaleng-kaleng biasa-biasa, bukan yang biasa-biasa pun kita buat. Dan yang besar-besar pun kita buat, terutamanya saya rasa program yang kita buat dengan pengusaha stesen minyak kan, dan macam kita business acumen, how to survive, dan sebagainya. Itu adalah yang sebelum projek dengan 100 pesantun kan, 100 pesantun. Dan saya rasa tadi kan bila saya katakan you have a very sharp eyes kan, mata yang cukup tajam kan. Mata Helang ni sebenarnya digambarkan dalam pengkajian Helang ni, dia adalah mata yang cukup opportunis. Bukan dengan logika dia. Helang ni tak ada logika. Helang ni dia insting. Insting dia cukup tajam. Itu sebab dia boleh melihat mangsa dia dari kejauhan yang tak kasat mata kita ni, tak kasat, tak nampak, dia nampak. Dia melihat daripada kejauhan lebih kurang dalam satu batu jauh, dia boleh nampak dengan syak. Walaupun ikan dalam air dia bergerak tu dia boleh nampak. So saya rasa program 100 pesantun ni adalah sambaran pertama kan, penerbangan Helang kehidupan Maihat lah saya rasa. Sebelum-sebelum ni pun kita tak adalah nak sombong sangat, tak ada kan. Cuma kita selalu letakkan diri tu kan, merendah diri kan kadang-kadang dengan orang. Kita buat kerja-kerja yang korporat dengan EPF kan dan sebagainya juga. Banyak yang kita lakukan. Okay.